Okay, hari ni aku rasa aku nak share dua highlight yang kita boleh belajar daripada kes Ismanira. Okay, basically Ismanira telah dijatuhkan hukuman 5 tahun pemenjaraan daripada Mahkamah Session. Dan aku rasa keputusan dan juga alasan lah kepada sabitan ni merupakan satu keputusan yang sangat-sangat baik. Dan aku belum sempat lagi baca keseluruhan alasan penghakiman sebab belum available lagi. Tetapi daripada laporan akhbar, daripada sharing kawan-kawan, aku dapat rasa hakim telah menjelaskan dengan beautifully lah tentang apa sebenarnya alasan kenapa dia sabitkan Ismanira ni bersalah bagi kesalahan di bawah Seksyen 31/1/A. Okay? So, dua highlight yang aku nak share adalah berkenaan dengan pengabaian dan juga berkenaan dengan keterangan daripada seorang lagi saksi pembelaan, iaitu seorang doktor pakar psikologi kanak-kanak. Okay? Pertama sekali adalah berkenaan dengan pengabaian. Korang kena faham, parents, korang kena faham. Pengabaian ni bukan saja perlu ada kecederaan. Pengabaian ni bukan saja perlu ada kematian. Pengabaian ni boleh berlaku sekiranya kanak-kanak itu memang ada dalam pemantauan kita, tetapi akibat daripada kecuaian kita ni, kanak-kanak ni terjatuh dalam lombong, katakanlah, terjatuh dalam sungai lah katakan, tertinggal dalam kereta, tertinggal dalam bas. Ini merupakan satu bentuk pengabaian. Tak kisahlah sama ada kecederaan atau tidak di belakangnya. Sekiranya akibat daripada pengabaian kita, daripada kecuaian kita telah memudaratkan budak ini dalam bentuk apa-apa sekalipun, maka kita boleh dikatakan bersalah di bawah Seksyen 31/1/A. It doesn't matter apa orang lain cakap. It doesn't matter satu dunia empathize kepada diri kau, tetapi sekiranya memang ada bukti yang sahih macam dalam kes Ismanira ni, bahawasanya telah berlakunya pengabaian apabila Ismanira meletakkan dirinya di hadapan arwah adik Zirayan, sedangkan dia tahu bahawasanya arwah adik Zirayan ni memang kanak-kanak yang mempunyai special needs. Okay? Dan apabila kita deal dengan budak-budak yang autism ni, memang level of care yang perlu ada pada parents kepada kanak-kanak yang ada autism ni memang tinggi. Okay? So, korang kena faham, memang benda ni telah digaris pandukan oleh pihak mahkamah, dan kes hari ni sebenarnya memberi affirmation lah tentang bahawasanya apabila seorang ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak istimewa, maka memang ada level of care yang different daripada kanak-kanak normal ke atas kanak-kanak ini. Okay? So, point tentang pengabaian ni telah dibuktikan apabila budak ini dikatakan berada di belakang Puan Ismanira semasa mereka ingin menuju ke apartmen. Itulah point pengabaian. Okay? Dan apabila pembelaan memanggil lagi seorang saksi pakar, iaitu seorang doktor pakar kanak-kanak, untuk memberi keterangan tentang apakah opinion dia, tentang apakah pendapat dia berkenaan dengan laporan yang telah dibuat oleh pakar-pakar daripada Hospital Kerajaan, iaitu Hospital Selayar, maka opinion daripada pakar ini merupakan secondary opinion. Sebab kita kena faham bahawasanya the rule of evidence ataupun kita panggil first hand evidence ni merupakan evidence yang paling baik, yang paling jitu. So, apabila ada laporan pakar awal yang memang ada kesempatan examine badan dia, untuk examine keseluruhan yang ada berkenaan dengan kes ini, maka dapatan daripada pakar-pakar ini adalah lebih relevan. Whatever dapatan yang akhirnya didapati oleh pihak pembelaan oleh mana-mana pakar lain merupakan satu secondary opinion sahaja. Dan dalam kes ini, mahkamah menjelaskan bahawasanya kenapa mahkamah tak boleh menerima keterangan daripada doktor ini, bahawasanya doktor ini dia hanya memberi gambaran tentang apa yang Ismanira cakap pada dia. Dia tidak ada kesempatan untuk memeriksa keseluruhan bahan bukti semasa perkara ini mula-mula berlaku. Maka opinion daripada pihak doktor ini hanyalah secondary saja. Dan dalam dia punya opinion juga, dia hanya menjelaskan bahawasanya pengabaian tidak berlaku kerana tidak ada kecederaan, maka tidak boleh dikatakan Ismanira telah melakukan pengabaian. Okey? Itu point defense yang telah dibawa oleh Puan Ismanira. Tetapi mahkamah membidas dengan mengatakan bahawasanya pengabaian boleh berlaku despite, macam aku cakap tadi, walaupun tak ada kecederaan. So, mahkamah sebenarnya affirm sekali lagi dalam kes ini, yang dia mengatakan bahawasanya memang tak perlu ada apa-apa kecederaan. Dia cukup dengan sekadar memudaratkan budak ni pun dah cukup untuk mengatakan bahawasanya satu pertuduhan di bawah Seksyen 31/1/A ni boleh dihadapkan kepada mana-mana parents yang cuai. Okey? So, kepada parents di luar sana, berhati-hati kalau korang bawa anak korang jalan-jalan, pergi mandi pool, pergi mandi waterfall, pergi mana-mana lah sekalipun. Kau pastikan anak kau berada depan mata kau nampak apa yang dia buat, kau tahu segala gerak-geri dia. Sebab apa? Sekiranya ada apa-apa perkara buruk berlaku akibat daripada pengabaian kau ni, akibat daripada kecuaian kau ni, kemungkinan besar, nasib yang sama boleh ditimpa ke atas diri kau seperti mana yang Puan Ismanira kena dalam kes hari ini. Okay? So, sekiranya video ni bermanfaat, seperti biasa aku minta korang repost, save and share video ni. Kalau ada komen, kalau ada persoalan, pertanyaan, jangan segan, jangan silu. Just tanya je lah ruang komen. Kalau korang belum follow, aku minta korang follow aku please. Okay? Assalamualaikum.